Lepas tu ikat menggunakan. Okey geng. Selain kita ada membuat printing, banner dan banting sebagai bahan promosi bercetak, kita ada juga membuat printing ni. Ini adalah bendera sebagai bahan promosi bercetak. Untuk bendera ni, kualiti printing dia, kalau anda dapat lihat ni, kualiti printing ni sangat jelas dan sangat berkualiti. Dijamin berkualiti. Okay, untuk finishing pula, untuk finishing ni kita jahit, kemas-kemas kita jahit ni. Kayaknya tak ada apa keluar benang apa semua. Lepas tu kita akan buat ni, kita bagi lubang macam ni. Untuk lubang ni, lepas tu kita akan bagi tali. Untuk lubang ni letak je kayu. Lepas tu pacak je mana-mana depan kedai ke, atau pacak di mana-mana tempat yang untuk orang boleh lihat lah, tempat yang strategik orang kata. Jadi kepada anda yang nakkan bendera yang macam ni, boleh kontak kami sekarang. Loncu.